Jadi hari ni kita terus lagi aurak madaniyah. Betul surat 14 ni. Dan selepas itu, selepas kita baca akhir suratul Baqarah. Selepas kita baca akhir suratul Baqarah. Mana amanah Rasul ni? Siap kita baca aman Rasul sampai ke pansurna adalah qaumil kafirin. Apa lagi kita baca? Lalu membaca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Dunia hari ni aku baca wirid lepas sembahyang tak tarik panjang, gagah-gagah terhad setakat ayat kursi. Ada di antara tempat dia baca ayat kursi. Nak baca subhanallah 33, alhamdulillah, tak nak dah. Tapi tak baca surah Al-Mulk, rajin pula. Takmih lepas hisab baca Al-Mulk. Tak baca wirid pendek ketak. Ini gaya apa ni? Gaya tak masuk faham. Pada patut kita wirid ni kita perhabis dah. Kalau tak habis semua pun ayat kursi baca. Subhanallah baca, alhamdulillah. Adapun suratul Mulk tu buat di rumah boleh. Tak semesti buat di surah. Sebab di surah ni tempat terhad orang nak balik cepat dah. Kita duk pungguh ambil surah-surah bagi satu-satu. Jadi kalau orang balik tu berasa janggal sikit lah. Waktu balik buat di rumah. Rumah ni masa luar kita balik. Tak kalau balik-balik nak tergolek tidur selalu dah. Ini balik-balik kebiah tak terlekat di kepala buka TV. Kalau channel tu bagus, tak apa. Channel tak bagus mana dah. Atau balik dia cuih-cuih handphone yang tak seberapa. Balik kita balik ibadat pula tengok kita ke semayang sunat ke yang tak beres. Bagaimana semayang sunat ba'diyah isyak. Semayang sunat ni afdal buat di rumah daripada tempat kita berjemaah. Tapi jenis bahasa tak reti ni, lepas semayang pada dun nak semayang sunat tu ada. Dia faham seolah-olah balik ke rumah ni tak boleh semayang sunat dah. Batal kot celah tu dah. Ini akibat daripada tidak belajar. Balik rumah buat semayang sunat lebih afdal pahala daripada kita buat tempat jemaah yang semayang sunat. Adapun semayang fardu afdal berjemaah dah. Tak lagi ke surau, lagi ke masjid, tanya semayang pergi cabut balik pula. Tak sanalah semayang secara berjemaah. Adapun sunat tu afdal di rumah. Terutama sekali yang ba'diyah. Kalau kita nak buat di rumah yang qabliyah takut tak sempat. Tak sempat siapa orang dah semayang dah. Sebab tu lah, bolehlah buat di surau. Sebab tak ada pilihan. Adapun Nabi tu tak apa, rumah dia tepi masjid. Yang ba'diyah pun dia buat di rumah dia, qabliyah sama tu lah. Itu pelajaran kita belajar lah. Ada disabit pada hadis tu. Nabi kata jangan jadi rumah kamu semacam kubur. Bukan maknanya orang semadi jasad dalam rumah. Maksud kata semacam kubur tu. Kubur ni tak ada apa dah. Kamu senyap. Tunggu kiamat lah. Jadi kalau rumah semacam kubur tu balik-balik senyap. Tak ada nak semayang. Tak ada nak beribadat. Gaya semacam kubur dah tu. Cuma tak ada batin esanya. Kena faham juga tak nak? Ilmu hadis ni. Baru kita banyak ngaji hadis. Zaman tak mampu dah kita nak istimbat hadis. Kalau bab fiqh, bab tauhid, bab tasawuf. Kita kena kembalilah atas pendapat ulama-ulama yang silang, yang unggul. Ulama zaman tu banyak ngaji hadis bukan zaman kita aja. Lalu tak lalu ulama yang mengaji hadis itu lebih awal dari kita ke tepi pendapat dia. Kita nak istimbat sendiri. Istimbat.
Takutnya menyimpan istimbak kita. Sebagaimana hadis Nabi kata, bagi orang lelaki memendekkan misa, memanjangkan janggut. Itu hadis dah. Makna pendek tu digunting atau dicukur misa. Orang lelaki lah, orang perempuan tu kalau misa pula. Memanjangkan janggut. Jangan dibotak janggut tu. Jangan dicukur. Bagaimana kita istimbak hadis? Pendek misa, panjang janggut bagi orang lelaki. Maka di situlah ulama mengikut mazhab kita Syafi'i dikenaki kata panjang janggut tu jangan lebih daripada satu qabdah, satu genggam. Dikala lebih daripada satu genggam, kenalah dipotong. Nak cakap pasal istimbak hadis. Mazhab Abu Hanifah dia kena dua qabdatan. Dua genggam. Lebih dua genggam. Ni siapa dia tarik, siapa rapat pusat janggut. Itu mazhab ke apa? Betul tu, kalau tak cukurnya panjang. Pakai kaki lah jawab dia. Kalau jenis baju banyak. Itu dah. Kesimpulan kita kena ngaji. Fiqh ngaji. Tauhid ngaji. Tasawuf ngaji. Walaupun kita mengaji hadis dan tafsir. Sebab kemampuan kita hendak menafsirkan Al-Quran. Bagaimana ulama dulu tak sampai taraf tu. Nak mengeluarkan hukum intisari daripada hadis tak sampai. Atau ulama-ulama ahli hadis yang tasawuf, sultanul hadis sekalipun masih lagi tingkat dengan mazhab. Antaranya siapa dia? Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Syarah hadis Sahih Bukhari. Fathul Bari setebal 17 jilid. Dia menulis kitab tu bermakan masa hampir 30 tahun, 20 tahun lebih. Pun dalam bab fiqh terikat dengan mazhab Syafi'i. Al-Hafiz tu orang hafiz ratus ribu hadis. Serta dengan isnadnya sekali, bukan setakat matan hadis. Tak mampu. Tapi hari ni kadang-kadang dia banyak dengan dia nak ke tepi ulama-ulama dulu. Kitab-kitab yang ditulis ulama dulu. Sedangkan ulama dia mengajar dia semua. Bukan setakat dia baca. Dia berguru. Ada sanad. Antara contoh seperti Syekh Yasin Padang. Ulama Padang Indonesia. Sebenarnya sitah tidak ada sanad. Guru-guru. Rapat sampai kepada pengumpul hadis tu. Kalau duduk baca-baca gitu. Ambil baca istimbak sendiri. Jadi Albania lah jawabnya. Gitu, kita baca hati kita ni deh. Itu cerita luar. Cerita luar ni banyak. Isu semasa banyak. Isu semasa ni. Mana? Haknya ni. Haknya. Setelah kering air. Orang jumpa mayat. Ratus mayat. Orang mati lemah air tu. Mati kelaparan. Ratus mayat. Inilah akibat daripada kita tu tidak bertindak. Sebelum Tuhan turun bala mencegah muka. Cegah perkara maka kita tak larat. Orang haknya dia dah galak. Siapa orang Malaysia nak pergi bergalak pergi ke haknya. Dia nak bergalak tu setakat nak pergi makan. Kereta yang Malaysia pun tak pergi makan. Allahu Rabbi. Banjir. Kita tengok takut. Kok banjir terbesar lebih awal lagi saya. Lepas banjir saya pergi tengok suasana. Allahu Rabbi. Rutuh habis. Sekarang rutuh balik pula. Habis rutuh ni dia bergalak balik pula. Itulah manusia dah. Jadi orang sekitar tu, orang Islam kita tu sejauh mana dia cegah. Kalau dia tak cegah pun dia sanggup duduk bersama. Dengan tepat suasana berluasa kemukaran. Pusat-pusat disko di sana bertembak. Buat apa? Sebab dia bebas nak gaul kafe. Bukan seperti di Malaysia kita. Kelak-kelak malam berbagai-bagai lah kemukaran, minum-minum bir. Pakat gilah anak Malaysia pergi ke sana.
Di antara mereka yang pergi itu berduaan sekerja laki-laki perempuan. Sebab apa? Sebab sana tidak ada. Duduk dalam hotel kena ketuk dinding. Tak ada. Malaysia ni kadang-kadang ada di spot check lah pihak yang berkuasa. Itulah dia kemungkaran. Kita kena cegah sekadar kita mampulah. Kita cegah tu. Kemampuan kita boleh cakap dalam majlis. Nak lebih pada tu tak ada lah. Sebab kita tidak ada kuasa. Dah. Takkan nak cakap pun tak ada kuasa juga. Seterusnya aurak qasasiyah. Dan selepas itu, selepas kita baca akhir suratul Baqarah, lalu membaca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian satu ayat daripada suratul A'raf. Kalau rajin lagi baca pula suratul A'raf. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ini ayat ni bomok sakit. Kita nak mengobat orang sakit, kena penyakit-penyakit gangguan, anasi-anasi luar, antara ayat dibaca. Selain pada ayat kursi, laqad ja'akum dan lain. Ini sebagai ayat. Bertolak lepas itu kalau kita jadi wirid setiap lepas sembahyang, akan tentu sedikit sebanyak Tuhan anugerah keberkatan bacaan kita kepada ayat tersebut. Sebab itulah patut jadi wirid. Ulama pilih ayat-ayat yang handa-handa jadi wirid, nak suruh turun berkat. Dia kalau kita guna ayat tu di suatu masa. Jangan main-main ni. Kalau faham dia ayat ni boleh jadi tok bomo dah ni. Itulah. Kemudian akhir ayat suratul Mu'min, iaitu pataan Allahul Malikul Haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar wala burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Setengah-setengah orang dia baca ni. Bagi orang yang tidak melorakkan ke lain. Tambah rajin beramal, dia baca ni. Ayat-ayat sedikit. Jadi kita nak suruh dapat baca, kena guna buku lah. Buku saya tulis. Sebab nak hafal dalam kepala, tak masuk kepala lah. Kalau jadi bertengah tahu duk baca, mungkinlah dia terhinggap di dalam ingatan kita dah. Tak salah. Kita guna kitab, guna buku, kita baca. Hatta kita berdoa pun tidak salah. Tapi kita ni kalau tidak hafal, jadi malas lah. Lepas tu nak menghafal, malas pula 2 kali malas. Oh, Allah lebih. Dia suruhnya baca. Kemudian satu ayat selepas daripada baca ayat Fata'adamnahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim tu, dia tambah pula. Kemudian satu ayat dari surah Jin. Ni orang panggil ayat Jin ni. Jadi kalau baca ayat Jin, kalau Jin duk mengganggu kamu sakit, dengan berkat Tuhan akan turun ke atas pembaca tadi. Jin tu cabut lari tu. Jin cabut lari. Jin ni antara makhluk yang degil, yang khianat, hak bahasa jenis yang tidak mukmin. Sebab jin ni semacam kita manusia juga. Ada yang molek, ada yang huduh, ada yang baik, ada yang jahat.
berkumpulan juga. Dia yang kita orang Islam, manusia ni hormat kepada jin Islam yang baik. Adapun jin kafir, jin munafik, jin fasik, itu tak patut dihormat. Dengan sebab itulah kita beri salam semayang, kita kena berniat Assalamualaikum warahmatullahi, paling muka ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Seketika kita memalingkan muka, memberi salam tu, kita berniat, kita beri salam kepada pihak kanan, termasuklah jin. Selain pada mereka, selain daripada orang Islam. Jin mana yang beri salam tu? Jin Islam. Niat ke sunat tu boleh pahala. Kita semayang. Kalau kita paling saja tak ada niat begitu, boleh pahala paling. Jadi tak banyak mana pahala. Pahala salam satu, pahala paling dua. Pahala niat kepada yang belah kanan bagi tak dapat sebab tak ada niat. Dia kena ada niat. Semacam juga kita beri salam pertama tu, sunat kita berniat, kita keluar dari semayang. Assalamualaikum, semasa kita beri salam yang pertama tu, kita berniat keluar daripada semayang. Dia dapat pahala pula situ dah. Sebab apa? Sebab kita memeliharakan kaum. Pendapat yang dhaif, pendapat yang muqabil dalam mazhab Syafi'i, dikata wajib berniat keluar daripada semayang. Itu pendapat lemah tu. Kalau pendapat yang asah pada mazhab kita Syafi'i, sunat. Jadi berniat keluar daripada semayang pada salam pertama. Adapun salam kedua tak ada makna dah. Sebab itu kita sudah keluar daripada semayang, apa lagi kita nak berniat keluar. Salam kedua tu sunat. Kalau kita berniat keluar daripada semayang salam kedua pun tak dapat apa dah. Salam pertama tu. Tapi salam pertama ni kena faham. Belum lagi salam, kena berniat, dia berniat dah keluar daripada semayang, batal semayang. Lepas salam pertama baru niat keluar, tak dapat apa. Ini bab salam semayang. Kalau lah kita beri salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salam kedua terketuk, contoh, terbatal semayang kita. Sebelum salam kedua, tak ada ditutup dah kita ucap salam kedua. Tak ditutup. Nanti setakat salam pertama saja. Sebab apa? Sebab wuduk kita sudah batal. Sudah batal. Jadi tak baik juga kita ucap salam kedua sedangkan selepas salam pertama wuduknya batal. Jadi hukum tak comel pula situ. Atau panjang lagi cerita tu dalam bab lain dah. Tapi kebetulan perbicaraan pasal salam. Antara lain lagi, apa benda? Salam. Kalau kita semayang pada jemaah, tu imam kita dia madah. Dia orang ngaji tapi madah. Malah macam mana? Dia ambil rukun saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Tak beri salam kedua. Bagaimana kita makmum? Kita makmum nak beri salam sekali juga, nak ikut gaya tu imam kan? Walaupun imam terbagi satu salam saja sekalipun, kita sebagai makmum sunat juga kita mengucap dua salam. Sunat. Jangan kata imam sekali, kita pun sekali juga. Guana gitu. Okay, tengok dalam bab dia ni. InsyaAllah risalah kita ni akan datang ada. Kita bicara sampai khopeh kita ada. Kita muat dalam risalah. Seterusnya wirid selepas semayang tu. Kemudian satu ayat daripada suratul jin. Satu ayat daripada suratul jin. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ayat dalam suratul jin. Antara ayat dibaca ke atas pesakit gangguan. Ni pendek kata huruf akhir.
Bukan kata akhir. Apa keseluruhan aurat madaniyah ni ayat perubatan secara rohani. Jadi kita nak tarik barakah dari Allah terhadap ayat-ayat tersebut. Saya dia diamal setiap selepas semayang maktubah, semayang fardu. Lagi terserah keberkatan. Jaga dia pandai remeh ayat wih lepas semayang. Bagi orang rajin, kita tak rajin mana. Tak usahlah. Allah Rabbi. Gaya orang begitu tak boleh ikut tu. Nak kata subhanallah 33 pun malah. Suratul Muluk rajin pula baca. Mengapa rajin? Itu ada hadis tu. Buat 33 subhanallah tak ada hadis ke? Jenis walak ni payah. Dia dapat hotel ada sandaran. Kau ni tak ada ke? Ni ada tempat-tempat tu. Satu hari kita nak pergi bedah pula. Kita buka risalah ni kena lah dia. Itulah tujuan kita buat risalah ni. Nak mematahkan kepahaman kalangan kita. Kalau orang tak merepek ni. Dalam bab wirid lepas semayang ni. Nak bercampur bau. Dengar orang luar bukan mazhab Syafi'i. Dia pun tak ada wirid. Semayang salam kanan, salam kiri tu. Bang buat mak dia tadi. Tak apa, kita tak komen tu. Mazhab dia. Tapi ada wirid. Bukan sementara dia mazhab Hanafi lah, sementara tak ada wirid. Ada wirid semacam kita juga. Cuma beza tempat berwirid. Kita Syafi'i tempat berwirid sebaik saja selesai semayang fardu. Sebelum semayang sunat, ba'diyah. Hanafi wirid dia sebaik saja selesai semayang sunat, ba'diyah. Ini lepas semayang fardu terus semayang sunat, ba'diyah. Lepas ba'diyah, pakat balik dah. Tak ada dah nak terperuk lagi baca wirid. Ini masa jadi moga-moga lah Tuhan tak mengaji pada lebat ni. Macam mana Tuhan nak turun berkat? Masa terbaik lepas sembahyang. Masa untuk kita berdoa dengan Tuhan, meminta raya, memuja, memuji kebesaran Tuhan. Sebab tu ulama dulu dia kata orang tak berwirid semacam keruh. Tapi dia bercakap Arab, bunyi sepah hadis. Hakikatnya bukan hadis. Aku marah tu dah. Saya ingat tu Haji Mustafa Panak Pasir Tumbuh. Allah lebih cukup marah orang tak wirid lepas sembahyang. Dia baca ayat tu. Malam wirid kal-turidi. Tu siapa tak beri macam keruh. Kita tengok, hadis. Apa tidak hadis. Waktu dia marah anak murid yang tak berwirid. Punya cermat orang tua kita jalan. Menanggang ini masalah agama. Waktu dia berkat. Berbeza dengan kita sekarang. Kita sekarang bukan tak ada ilmu. Ada ilmu. Keberkatan itu kurang. Sebab apa? Sebab kita ni kurang mengambil berat. Berta'amul terhadap agama. Kata tu Haji Ahmad Qadir Pondok Da'a. Dia kata semasa aku belajar di Bunuk Payung. Berguru dengan Tuk Haji Abdullah Tahir. Pondok terbesar di Kelantan zaman dulu. Pondok Bunuk Payung. Sebanyak pelajar-pelajar di Kelantan tu sebahagian besarnya daripada anak murid Pondok Bunuk Payung. Pengguruan di situ Tuan Guru Haji Abdullah Tahir. Tok Guru Haji Abdullah Tahir ni anak murid generasi tua untuk kenali. Lepas tu dia lanjut belajar di Mekah. Cerita Tok Haji Abdullah Qadir Pondok Da'a dia kata. Tok Haji Abdullah Tahir ni cukup cermat. Dalam menangani masalah agama. Antara cermat dia ni. Dia kalau anak-anak dia nak buat pangan ikan. Orang Kelantan kata perangan. Bukan pangan ni asli ada bukit. Pangan ikan zaman dulu dia belah buluh aja. Dia tak pakai besi semacam hari ni. Nak pangan ikan dia marah, dia tak bagi. Kalau waktu malam. Sebab apa? Sebab kita malam ni bukan buat pangan ikan. Sahaja malam untuk kita berehat dan beribadat. Tiba-tiba dia menuak kerja buat perangai ikan. Nak panggil besok. Malam ni tak payah makan ikan. Masa tanggal tu dia ambil berat.
Kita tak pernah nampak tu. Kita nampak tu Tuhan jadi masa ikut kita nak buat. Kalau nak buat tu, pakai cuti, merayak pergi ke hak nyai. Itulah muganya. Kena sembuh dengan banjir besar, baru padan dengan muka dia. Apa-apa begitu, jangan duduk gaduk lah. Kalau ada duit sikit, pergi tempat perangin lah. Tempat perangin yang tempat itik duduk mandi. Itik mandi pun dia ada pakaian, bulu dia. Jenis itik manusia ni dia dah habis. Yang boleh pergi tempat gitu. Itulah deh. Berbalik pada orang kita wirid basmayah. Dan 10 ayat. Antara ayat dibaca selepas sembahyang 10 ayat. Daripada surah As-Saff. Iaitu wasafati saf. Fazajirati zajra. Fataliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ard. Wa ma bainahuma wa rabbul masyarik. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdzan min kulli syaitanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yakzafuna min kulli janib duhurun wa lahum azabun wasib illa man qatifal qatafata fa'atba'ahu shihabun sakit. Ni ayat perubatan pesakit ni. Kalau dia jadi duk wirid, mudah lah. Lepas setahun, 2 tahun. Yang masuk kepala tak payah tengok buku. Dia kalau bertemu lah warga jiran-jiran sahabat anda kena sakit, suka diubat oleh hospital dan klinik. Kita boleh testing dengan ayat ni. Kita baca kepada diri dia, buat air penawar untuk dia minum dan mandi. Jadi, jangan tak respect pun lah. Kita orang Islam, kita beriman kepada Al-Quran. Makna kata beriman kepada Al-Quran, setiap ayat Quran tu, ayat berbentuk suruh. Kita percaya, tak boleh buat benda tu. Tak dapat tidak. Ayat berbentuk larang. Begitulah keberkatan Al-Quran. Manakala dikatakan beriman kepada Al-Quran, kenalah kita percaya keberkatan Al-Quran. Sebab Al-Quran sebuah kitab yang bermukjizat kepada Nabi. Keadaan mukjizat Al-Quran itu kekal sampai kiamat. Jadi kita nak ambil mukjizat Al-Quran itu dengan cara kita baca, dengan cara kita amal, boleh. Dengan cara kita tulis, sama ada tulis secara dia kekal, bagaimana tulisan berbentuk azimah, ataupun ditulis secara dihapuskan dia dengan air, boleh. Secara teknik kita ambil mukjizat Al-Quran. Bukan makna kata kita beriman kepada Al-Quran itu mukjizat yang kekal bagi Nabi. Setakat itu saja. Pahaman dia setakat itu. Dia tak lanjut lagi makna kata mukjizat Al-Quran tu. Boleh kita memanfaatkan dengan dia. Dengan cara kita amalkan dia. Dengan cara kita tuliskan dia. Sama ada tulis secara berkekalan atau tulis di makuk sabun. Lepas tu dihapus dengan air. Lepas tu kita pergunakan air. Boleh. Tak jadi salah. Tak jadi syirik. Selama kita tidak meletak akidah kita kepada Al-Quran berkuasa sama bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi syirik ni akan kita meletakkan kepercayaan kita kepada mukjizat Al-Quran itu berkuasa sama bagaimana kudrat dan iradat. Ni hok lagu tak mengaji tauhid ni. Dia percayalah begitu. Lepas tu kena mengaji tauhid kat mana sekalipun. Ni mudah nak hukum syirik. Tengok tu. Orang telah mana kita nak kata syirik tu. Kalau telah suka dia tu boleh jadi semua. Maka dari ayat-ayat tersebut menjuruh ke arah mengesahkan Allah yang maha perkasa.
Ayat kita nak baca tu, ayat menjurus ke arah mengesahkan Tuhan, mentauhidkan Allah. Dan juga menjurus ke arah kekuasaan Allah. Jika kita amal ayat yang menjurus kekuasaan Allah, Allah Ta'ala akan bagi anugerah kepada kita tentang kekuasaannya. Kekuasaan Tuhan. Tuhan berkuasa segala-galanya. Semacamlah amal dan kita kata amal. Ya Allah 3 kali. Ya Qawi, Ya Mati, Ya Qawi. Tu nama Tuhan yang berkuasa. Boleh. Jadi amalan itu. Pokoknya 1000 kali. Ya Qawi, Ya Mati, Ya Qawi, Ya Mati. Makna Qawi itu kuat, mati itu tetap. Tuhan bagi kuat, bagi tetap. Gaya hidup kita dalam keadaan kuat dan tetap. Kalau tidak kuat di segi jismani pun, di segi rohani. Makna kuat di segi rohani itu kita buat kerja benar-benar baik, tidak goyah. Tidak mengundur ke badan, ke belakang. Tetap kita kekalkan. Walaupun tak seberapa ramai sekalipun. Itu dikandaki pada kata Qawi dan mati. Ulama dulu suruh amal. Ya Allah 3 kali, Ya Qawi, Ya Mati, Ya Qawi, Ya Mati. Kita minta Allah Ta'ala tetap kita dalam, minta Allah Ta'ala kuatkan, serta tetap dalam kebaikan. Banyak lagi dah. Maka dari ayat-ayat tersebut merupakan suatu jalan perubatan penyakit. Termasuklah gila, penyakit gila, gangguan jin, syaitan dan sebagainya. Ni. Kalau buat amal dia ayat ni. Oh Allah. Tak payah masuk kerusuh. Kita belajar, kita kerusuh dah tu. Makna kerusuh tu belajar. Cuma tidak telah ada ketua Harudin. Telah waktu 10. Harudin pun ayat-ayat ni dah juga. Dia kerusuh pun. Lepas tu dia bagi CJ. CJ tu pun kena masuk pendaftaran pihak perubatan Malaysia pun dah. Kalau tak masuk situ, nak blok ke dia juga. Semua main kaki blok belakang. Blok tu bukan nak benda lain. Masuk di dalam puluh pula situ dalam blok. Blok King tu. Ada disabit pada hadis riwayat Ubay bin Ka'ab. Ni lanjutkan antara wirid yang sewajar dibaca selepas sembahyang. Setakat tu. Boleh baca banyak. Cepat habis dia salah nipis-nipis.